Untuk resepi kuih raya seterusnya, jom kita buat kuih batang buruk. Ni salah satu kuih raya yang klasik yang popular dekat Malaysia. Kalau balik kampung mesti selalu nampak kuih raya ni. Dekat dalam dia ada inti kacang hijau yang manis dan berlemak. Memang sedap sangat-sangat. Jom kita masak. Kalau nak senang, korang beli dia kulit popiah yang besar ni. Nanti korang potongkan dia jadi kepada 8 bahagian. Masa nak buat tu nanti korang ambil satu bahagian je. Selebihnya korang tutupkan supaya kulit popiah tu tak kering. Nanti korang ambilkan sehelai, korang gulungkan guna jari telunjuk. Ujung ni nanti korang basahkan dengan air dan lipatkan dia kemas-kemas. Bila dah siap menggulung tu, kemudian kita nak anginkan kulit popiah ni sekurang-kurangnya 2 jam. Selepas 2 jam tu, kulit popiah ni akan jadi keras macam ni. Kemudian bolehlah kita gorengkan ke dalam minyak yang panas. Goreng tak payah lama sangat. Bila kulit popiah tu dah hilang buih, kemudian bolehlah korang angkat dan toskan minyaknya. Dan kita nak biarkan dia sejuk dulu. Okey, untuk inti dia pula, korang masukkan 1 paket serbuk kacang hijau. Aidi gunakan daripada cap bunga ros. Adunan tradisi turun-temurun. Kacang hijau ni dah siap panggang, dah siap kisar dah. Sangat-sangat menjimat masa. Kalau korang berminat, boleh tekan kat showcase ID, okey? Kemudian tambahkan 2 cawan tepung susu dengan 1 cawan gula icing. Sepatutnya gula icing tu Aidi ayak dulu supaya gaul tu tak berketul. Tapi dah terlajak buat video, so Aidi ayakkan dia kemudian. Bila dah siap tu, bolehlah kita sumbatkan inti kacang hijau ni dekat dalam popiah yang kita goreng tadi. Kemudian siap dah kita punya kuih batang buruk moden kita. Bagi Aidi, resepi ni senang sangat-sangat dan tak guna banyak bahan pun. Untuk resepi ni Aidi boleh dapat 2 balang saiz sederhana. Nanti boleh korang cuba sendiri kat rumah, okey? Selamat mencuba.